Okey, Assalamualaikum warahmatullahi. Hari ini cikgu akan ajak kamu berkaitan dengan bab ledger. Okey. Kita sambung balik untuk ledger. Okey, untuk ledger hari ini cikgu nak suruh kamu tengok muka surat. Contoh 5 muka surat 154. Hari ini Assalamualaikum warahmatullahi. Okey. Kita akan bagi pada ledger. Sebelum tu cikgu nak minta satu kursi yang tak dekat belakang untuk cikgu Rishidah termasuk sini. Minta maaf. Syarih ini. Sepatutnya pada hari ini kita akan ada kelas akan menggunakan bahan komputer, tetapi disebabkan hari ini ada masalah, bukan cuaca tak mengizinkan, tapi kerana kita punya ni kat berapa nak ni, okey, hari ni sebabkan ada orang tempah awal, jadi cikgu terpaksa buat di sini lah. Okey, untuk hari ni cikgu nak bagi tahu kat kamu berkaitan dengan ni. Pertama sekali kalau kita tengok dalam muka surat 154, okey, kita akan buat berkaitan dengan ledger. Okey, untuk yang ni kita akan ada pertama sekali yang kita nak ajar untuk ledger ni. Kamu kena tengok dulu berkaitan apa yang kamu ingat pada yang lepas kan, cikgu tanya kan. Okey, cikgu akan ada satu cara. Contoh cikgu buat satu akaun. Satu akaun ni yang panggil akaun lengkapan. Contoh cikgu ada akaun lengkapan, cikgu boleh bagi kamu. Okey, dalam akaun lengkapan akan ada dia punya debit, lepas tu folio, butir dan juga satu lagi iaitu tarikh. Tarikh dia contoh pada hari ini, iaitu contoh dia pada Januari 1, iaitu dia punya butir dia adalah modal, lepas tu kata dengan harga 3,200. Okey, kalau kamu tengok dekat dalam ni, cikgu buat komplit ke tak lagi? Cikgu buat lengkap ke tak lagi? Kenapa? Sebab tak tutup. Okey, untuk tutup kita perlu tutup. Kita akan tengok di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri kamu. Di bahagian ni, contoh tarikh dia, butir. Okey, ni sebelah kiri, yang ini sebelah kanan. Okey, folio dan juga RM. Okey, kalau kita tengok dalam ni, kita akan masukkan, kita tengok belah sini tak ada sebab kita tak imbangkan dahulu. Pertama kita akan masuk yang ni 3,200. Okey, pada tarikh Januari 31. Tak apa je. 31. Mati HP dia 3,200. Langsung 3,200. Dan Februari 1. Baki BB adalah 3,200. Okey, ini contoh kalau kita buat akaun. Cikgu kata, kita akan ada penutup dia. Sepatutnya kita akan buat macam ni. Dia akan ada baki BB dan baki HP. Okey. Dalam ni, cara kita nak imbang, okey. Pertama sekali, kalau kita tengok dalam muka surat 154, dalam ni dia ada bagi beberapa transaksi. Yang pertama sekali, transaksi dia ada bagi tahu kat kamu, dia ada pelbagai baki di dalam akaun ni. Maklumat akaun yang kita dapat. Pertama sekali adalah tunai di bank, iaitu pada 25,000. Tunai di tangan adalah 2,500. Perabot 5,600. Akaun belum terima iaitu Farisha 1,400. Lepas tu dia kata
dia kat bagi tahu adalah modal. Dalam modal kita tambah keseluruhan yang baki-baki yang awal kita akan masuk di dalam akaun modal. Dalam ni kita boleh tengok dalam akaun modal kalau ada dekat dalam ni dia kat nyatakan dekat dalam ni. Kalau kita tengok dalam sini. Okey. Pertama sekali kita boleh kata untuk ni dia ada bagi kat kamu maklumat-maklumat ni, tapi dia kat bagi satu benda ke dekat kamu, iaitu buku tunai. Okey. Sesetengah bahagian kalau kita tengok pasal buku tunai ni, cikgu boleh bagi tahu kat kamu. Kamu kena buat buku tunai sama sahaja. Maklumat yang daripada baki bibi kamu daripada tunai dan juga bank kamu masukkan ke dalam. Cuma ada sedikit perbezaan apabila kita tengok dekat dalam buku tunai ni, yang ni, maklumat dalam buku tunai ni, nanti contoh dia macam ada jualan tunai ataupun maklumat lain yang ada, contoh cek kad laku ataupun sebagainya ni, kita akan rekodkan di dalam akaun ledger. Okey, untuk pertama kalau kita tengok dalam ledger am, iaitu akaun perabot, sebab dia kata dia perabot dalam 5,600. Itu dipanggil sebagai baki BB. Sebab dia kata dia bukan memula, dia kata dia meneruskan perniagaan yang lama. Okey, dekat dalam muka surat 155 kita boleh tengok dekat dalam LE2, dia kata dalam ni dia ada akaun journal, akaun belian. Akaun belian ni kita akan tengok balik dia ada dia beli pada 4,300, dia kata dia beli barang. Okey, akaun belum bayar. Dia ambil dekat dalam 3 hari bulan itu, dia kata dia membeli barang secara kredit. Silakan masuk. Okey, semua yang baru masuk tadi boleh buka buku muka surat 154 dan 155. Cikgu akan terangkan balik berkaitan dengan yang ni. Okey, pertama sekali yang kita boleh tengok, akaun belian dia ambil pada tarikh 4,500 sebab dia ada beli satu barang daripada Amisha iaitu 4,500. Pada tunai pun ada 4,500 juga. Dan juga kita akan tengok balik langkah yang kita nak pastikan. Kita nak kena tengok dia buat tapi dekat dalam buku ni, yang kita tengok keseluruhan dalam buku ni, dia tak ada perimbang. Dia tak seimbang. Kalau nak tengok yang cara imbang yang betul, kita boleh tengok dekat dalam muka surat 156. Sebab dalam 155 tadi, sampailah ke bahagian ledger jualan dan belian, tak ada perimbangan. Tidak seimbang. Hanya kita catat secara biasa. Dekat dalam ni kita perlu seimbangkan. Kita perlu tengok contoh. Pada soalan tadi, dia ada bagi tahu pada 5,600, akaun dia tu ada seimbangkan debit dan juga kredit. Kita boleh tengok. Pertama sekali, dia kata, untuk debit dia kata ada 5,600. Dan juga, dia kata, yang itu pun sama juga, ada 5,600. Okey, untuk dalam buku ni, dia ada bagi tahu kat kamu satu benda. Semua akaun dalam ledger, silakan masuk. Okey, boleh buka muka surat 156 hari ni. Okey, untuk hari ni kita akan tengok pasal nak imbangkan akaun. Semua akaun dalam ledger perlu ditutup pada akhir bulan atau akhir tempoh perakaunan. Mengimbangkan akaun bermaksud kedua-dua bahagian akaun perlu seimbang dan mencari beza antara jumlah bahagian debit dan juga jumlah bahagian kredit. Kena ingat dua-dua. Sebab kita nak dapatkan seimbangkan. Kamu kena tahu seimbangkan benda tu. Lepas tu dia kata bila kita nak dapat ni, kamu kena ingat dalam ni juga kamu boleh tulis folio nanti. Kalau kata untuk buat akaun nanti,
Waktu ni lah kamu boleh tulis folio. Iaitu kamu boleh tulis JA1 ataupun sebagainya untuk maklumat-maklumat ni. Daripada kita rujuk daripada mana maklumat. Bagai contoh, macam maklumat awal ni kita akan rujuk daripada JA1 iaitu Journal AM1. Kalau kita tengok akaun belum bayar, akaun belum terima dalam muka surat 157, dia ada satu, dia tulis LA4. Kalau kita tengok LA4 ni, dia boleh tengok dalam muka surat 155 dalam akaun jualan. Bagaimana dia nak imbangkan kaedah dia. Ni kata akaun belum terima. Yang ni di bawah LJ2. Yang ni, dalam muka surat 150 ni. Dia berdasarkan apa yang kita nampak. Contoh jualan dan juga belian yang kita buat. Okey. Yang pertama sekali dia kata, cara nak imbang dia adalah imbangkan jumlah di bahagian debit dan di bahagian kredit. Kalau sebagai contoh, bahagian debit dan juga bahagian kredit, contoh bahagian macam ni, kita akan berada di bahagian debit. Sini, bila kita nak imbangkan, kita akan masuk di bahagian kredit. Kena ingat. Yang pertama. Kedua, letakkan 2 garis di kedua-dua jumlah. Ini. Yang cikgu buat ni. 2 garis kedua-dua jumlah. Dan 3, pindahkan baki yang ni ke sini. Cara dia. Ni step pertama, tengok jumlah dia. Kita nampak. Yang kedua, kita imbangkan. Kalau kata yang ni kosong, kita imbangkan. Kita ambil yang paling banyak di sini. Dan kita tulis di amount ni. Yang ketiga, kita tengok. Baki ni kita perlu bawa baki yang pada awal bulan ni, keseluruhan bulan ni. Kita akan tulis pada baki hujung bulan iaitu 3,200. Dan kemudian kita akan buat satu lagi transaksi pada satu hari bulan. Kita akan tulis balik dalam bentuk baki BB 3,200. Sama juga untuk akaun belum terima yang kita boleh kata. Akaun belum terima yang kita nampak adalah iaitu journal, benda yang sama. Tapi dekat dalam tu dia ada bagi tahu ke kamu, dia suruh kamu cari perbezaan dia. Yang pertama yang kita boleh tengok dalam akaun belum terima, kamu nampak ada satu baki iaitu dipanggil jualan. Dia kata akaun belum terima Intan Butik iaitu pada 2,000, pada harga 2,000. Kalau tengok dia letak dalam journal ledger jualan. Yang kedua, kalau kita tengok balik, dia ada satu. Dia kata dalam ni dia panggil pulangan jualan. Dia masukkan balik pada 16 Mei. Dekat maklumat yang kedua tu. Yang ketiga, daripada situ nampak ada perbezaan antara 2,000 dan 2,000 dan 100. Nampak perbezaan dia adalah 1,900 itu akan dibawa ke bulan hadapan. Untuk akaun belum terima. Okey, akaun belum terima. Okey. Yang pertama, langkah nak imbang dia adalah mengimbangkan jumlah di bahagian debit dan di bahagian kredit mengikut jumlah yang paling besar macam cikgu kata tadi. Yang kedua, bezakan baki jumlah di bahagian debit dan di bahagian kredit jadikan sebagai baki HB macam cikgu buat lah ni. Yang ketiga, bawa baki HB ni ke bulan seterusnya, maka dia akan jadi sebagai baki BB, iaitu ni untuk belah debit. Kalau belah kredit, sebagai contoh, kalau dia ada dua jenis, yang tu akaun debit. Kalau contoh macam akaun debit adalah akaun belum bayar, tengok ke? Akaun belum, kata masuk. Belum bayar. Bagi contoh, cikgu kata, baki dia 2019 contoh. Okey, boleh tengok dalam muka surat 156. Okey, contoh yang ni Jan 1. Yang ni kita kata 16 bulan. Okey, kita kata yang ni adalah, kita kata akaun belum bayar adalah belian. Folio dia kita kata LA4 contoh. Pada RM 7,000. Okey. Dengar lo cikgu nak sembang. Okey. Untuk yang ni sebagai contoh, kita nampak pada 7,000 ni
Kita tengok yang ni dalam ni kita tak imbangkan lagi. Kalau untuk debit, bila tak imbangkan lagi dalam debit, just nanti kamu akan imbangkan. Kamu tengok yang mana amount paling besar, kamu masukkan ke dalam amount dia, iaitu 7,000 di sini. Cikgu ajar cara dia. Yang ini pun 7,000. Yang kedua, bila kita nak imbangkan, kita tengok belah ni kita dah imbangkan. Lepas tu kita tak ada nak bawakan baki ni ke depan. Jadi kita perlu tambah satu baki, iaitu dipanggil baki HB. Baki HB pada 2019 Jan 31 hari bulan, baki HB sebanyak 7,000. Yang ketiga, bila kita dah dapat samakan, amount ni pun dapat sama, yang ini pun dapat sama, kita perlu bawa ini ke bulan hadapan ataupun tahun hadapan. Kalau macam ni, bulan depan kita akan ambil Februari. Februari 1, iaitu baki BB adalah 7,000. Cara dia sama. Ini untuk kredit, yang ini untuk debit. Dia ada dua cara. Kamu kena ingat. Okey. Sekarang ada lagi dalam 20. Okey, tadi di bahagian pertama. Okey, dah. Soalan lagi. Okey, kalau kita tengok dekat dalam ni. Seterusnya, kalau kita tengok dekat dalam buku tunai pun kita kena ada imbang. Benda yang sama juga. Dalam ni, kamu boleh tengok dalam muka surat 160. Kalau kamu nak tengok cara imbang sebuah akaun ledger dan juga journal yang sesuai, ledger yang sesuai, kamu boleh tengok dalam muka surat 160 bagaimana dia ambil daripada sini, dia pindahkan ke dalam bentuk ledger. Memang banyak sampai dalam muka surat 166 kat dalam ni. Okey, dekat dalam ni kita tengok dia ada pindahkan keseluruhan ledger dia lah. Dalam ni. Daripada muka surat 162 dia punya jawapan dia sampai muka surat 166. Ledger arm dia ada ledger arm, dia ada buat ledger jualan, iaitu akaun belum terima, dan juga ledger belian, iaitu akaun belum bayar. Kamu kena ingat lah. Okey, ledger arm. Okey, untuk ledger arm ke semua termasuk jualan dan juga belian, cikgu kata. Tetapi kalau ledger beli contoh, tapi kalau dia kata contoh, dia ada satu lagi dia panggil akaun belum contoh akaun belum terima. Macam contoh, macam akaun belum terima ni adalah lebih kepada kita beli barang. Kita jual barang kepada penghutang. Itu akan dimasuk sebagai dalam ledger jualan. Kena ingat. Kalau ledger belian, kita akan ambil dekat akaun belum bayar. Kamu kena ingat dua term ni. Okey, pertama, akaun ABT akan masuk dekat dalam akan masuk dekat dalam ledger jualan. ABB akan masuk dekat dalam ledger belian. Boleh take note yang ni. Dia berbeza. Contoh macam ABB dan ABT. ABB dan ABT untuk jual barang niaga sahaja. Kalau kita beli barang, kita jual lengkapan barang-barang lain, contoh macam akaun aset dan sebagainya, aset-aset bukan semasa yang lain, dia akan masuk dekat dalam akaun ledger, dia akan masuk dekat dalam journal arm, ledger arm sahaja. Kena ingat. Kalau barang-barang yang kita beli barang tu akan masuk dekat dalam ledger arm. Okey. Seterusnya, yang kedua, kita akan tengok baki normal. Okey. Cikgu nak akan cerita balik. Baki normal ni adalah konsep di mana kita nak pastikan kamu kena faham baki normal, iaitu baki normal. Contoh sebagai ini, kita kata ini adalah dalam bentuk akaun lengkapan dalam mana cikgu ingat akaun lengkapan? Boleh terang tak?
dalam, bukan jenayah, akaun lengkapan dekat dalam apa? Dia ni apa dia? Lengkapan yang kita belajar. Kategori apa? Dia ada dekat dalam klasifikasi akaun. Sebab dia kata dalam klasifikasi akaun dia ada 5, iaitu asset, liability, equity, belanja dan juga hasil. So dia dekat dalam asset, lengkapan. Lepas tu apa lagi? Yang dia sebab dia kategori dia sebagai aset bukan semasa. Cikgu kata. Okey. Allah madam. Pemadam. Okey, cikgu padam saya ni. Okey. Okey. Kita akan guna kaedah yang kita kata klasifikasi akaun. Kamu kena ingat aset tambah belanja. Kamu kena tahu dia ni akan duduk dekat dalam mana. Untuk dalam ledger. Kena ingat yang ni. Sama dengan liability tambah equity tambah hasil. Okey, dekat dalam ni, kalau kawan-kawan kita nak imbangkan, okey, kamu kena ingat, aset dekat dalam ni dia ada 2. Iaitu pertama sekali adalah aset semasa dan aset bukan. Satu lagi adalah aset bukan semasa. ABS, singkatkan. ABS. Okey. Yang ni aset semasa dan aset bukan semasa. Okey. Kalau kita tengok aset semasa terdiri daripada pertama sekali inventory. Yang kedua adalah tunai, bank dan juga ada satu lagi. Yang lain apa dia? Yang lain. Apa satu lagi? Aset semasa. Aset semasa apa dia? Kita boleh tanya dengan Mia. Aset semasa. Ingat Mia? Aset semasa. Inventory, tunai, bank. Ada satu lagi. Salah. Ada satu. Kamu nampak jawapannya. Ada cikgu bagi. Akaun belum terima. Ini akan dimaksud sebagai aset semasa. Dia dikira sebagai aset semasa. Kena ingat. Macam ni kategori dia lebih kepada kenderaan, alatan pejabat. Alat tulis dia boleh masuk sebagai belanja. Okey, alat tulis ni belanja. Belian. Okey, pejabat. Belian, okey, kenderaan, alatan pejabat, perabot, lengkapan. Okey. Macam yang ni, contoh dia, belanja ni adalah alat tulis, belian, ada satu lagi, iaitu kalau kata makanan tadi dia akan masuk sebagai dia boleh jadi sebagai belanja staff ataupun sebagainya. Dia kira adalah akaun lain asing. Ataupun kita boleh pakai gaji, utility, sewa, insurans. Betul, insurans dia masuk dekat dalam belanja. Okey, ini dia. Kalau kamu kena tahu, untuk sifat bagi sebelah kanan kiri kamu ni, kamu kena ingat, untuk sebelah kiri kamu ni, sifat dia adalah baki bibi dia adalah bersifat di sebelah kiri. Bermaksud di sebelah kiri ini baki dia, kita akan tulis baki bibi dia di sebelah sini. Bermaksud baki HP dia akan di sebelah kanan. Melainkan kalau kita ada belanja lebih di bank, akan jadi overdraft bank. Kena ingat balik.
Contoh. Okey, yang kedua. Sifat dia. Sifat yang kedua yang kita kena tahu untuk bahagian ni pula. Hasil untuk liability ni pula yang kita kena tahu. Liability dia ada dua. Okey, cikgu boleh panggil ke siapa-siapa ingat. Siapa tahu? Siapa boleh jawab? Liability ni ada apa? Ada dua, ada berapa? Ada dua, ada satu ke dua? Dua, apa dia? Apa dia? Angkat tangan, angkat tangan. Ingat balik. Bukan. Itu macam yang kita belajar perniagaan, liability terhad ni. Okey, siapa ingat? Liability apa? Liability semasa dan bukan semasa. Okey. Semasa dan juga bukan semasa. Okey. Cikgu nak panggil siapa-siapa ni. Cikgu nak kamu angkat tangan. Dalam liability semasa ada apa? Angkat tangan, dia jawab depan. Mai menulis depan. Okey. Siapa tahu liability semasa ada apa? Ya? Overdraft bank. Okey, Miao, mai tulis. Miao, mai tulis. Sebab bagi jawapan. Okey, yang lain. Ada apa lagi? Apa dah? BB. Silakan mai tulis. Mai tulis. Betul? Yang tu liability semasa. Ha? Bukan. Ni jawapan dia kaya bagi dah. Kembali. ABT di sebelah debit. ABB di sebelah liability. Ya. Kamu tulis tak? Okey. ABB. Okey. Kamu kena ingat kaedah. Okey. Lepas tu kalau contoh kita ada apa belanja-belanja yang lain ke, contoh daripada belanja yang ni yang kita kata istilah dia yang lama kita panggil kata ke akru. Okey. Ke akru kalau masa lama ataupun kita belanja kita kurang apa kita bayar kurang. Bagi contoh macam utility kita bayar bil tu kurang. Itu akan masuk di sebahagian liability. Maksud kata kita akan berhutang dulu buat sementara waktu. Okey, dalam liability semasa ada apa? Satu saja liability semasa yang kita nak pakai. Apa dia? Liability bukan semasa. Satu saja. Siapa ingat? Pinjaman. Okey, kena ingat. Pinjaman. Okey, yang ketiga, hasil. Hasil terdiri daripada jualan. Kena ingat. Ya, tak bagi siap. Balik cikgu. Cikgu nak tulis sini. Sorry. Maaf cikgu. Terima kasih. Okey, pertama. Okey, yang ini kategori apa tadi? Modal. Ambilan. Okey. Tapi cikgu nak bagi tahu, ambilan dia sifat dia berlawanan dengan modal. Kerana apa? Sebab dia macam kita ambil balik daripada modal. Dia ni boleh dikategorikan ambilan, dia boleh dikategorikan dia akan masuk di sebelah belanja. Dia boleh kira itu sebab dia ambil balik barang ni niaga dia. So, dia boleh dikategorikan dia adalah account dia ni kira special case ambilan ni. Tapi dia akan tolak balik berapa modal yang kita guna untuk belajar. Untuk apa yang kita keluarkan. Okey, seterusnya yang kita akan guna. Okey, untuk yang ni cikgu akan ada bagi satu soalan. Allah. Okey, dalam soalan ni cikgu ada akan bagi nanti cikgu nak minta Wan tolong bagi sat. Okey, seterusnya kita bagi ni pula lah. Tolong bagi dekat ni seorang dua. Okey. Dalam soalan yang cikgu bagi tadi tu,
Okey, dalam soalan yang cikgu bagi tadi, dia suruh kita cari pertama sekali, kamu ada dapat satu lembaran kerja, dia ada bagi kat kamu, dekat dalam lembaran kerja ni, cikgu kata, dia ada bagi kat kamu berkaitan dengan pada tarikh 1 April 2016, Aiman memulakan perniagaan kedai alat tulis di Kulai, Johor. Beliau telah membawa masuk wang tunai di bank sebanyak RM30,000 dan perabot bernilai RM2,500. Urus niaga berikut sepanjang April 2016. Okey, lepas tu dia kata pada bulan April 2016, dia kata dia ada beli beberapa barang ini. Pertama sekali, dalam barang-barang ni, dia ada bagi kamu satu benda yang dia tak bagi kat kamu sebenarnya. Iaitu dia ada bagi kat kamu buku tunai. Jadi kamu perlu buat buku tunai dekat dalam ni. Faham macam cikgu kata kena buat buku tunai? Okey, kamu buat buku tunai. Lepas tu, kamu buat ledger pula. Dalam ni. Kena ingat balik. Okey, buku tunai ni macam mana? Kita akan pakai kaedah 3 lajur. Iaitu pertama, ada diskaun, ada debit dan juga kredit. Kena ingat. Tunai dan bank, mak cikgu. Tunai dan bank. Yang 3 lajur yang kita nak pakai tu. Ingat balik formula yang kita belajar pada bulan yang minggu lepas punya, yang tajuk yang lepas cikgu dah. Okey. Cikgu bagi masa dalam sekarang kita kata dalam pukul 9. Pukul 9.25 kamu boleh jawab. Jun lah. Angkat cikgu. Okey, terima kasih. Jun. Okey. Okey. Cikgu bagi masa dalam 9.25 kita akan berbincang pasal bab ni. Pasal soalan yang cikgu bagi tadi tu. Dapat ke soalan? Dapat dah, okey. Ya. Tu pertama sekali sobat buat buku tunai dulu, lepas tu baru buat ledger. Cara dia, pertama kali kamu kena buat dulu buku tunai, lepas tu baru kamu buat ledger. Tapi buku tunai tu kamu buat dalam kertas kamu sendirilah, cikgu kata. Yang tak ada kertas tu, yang tak ada buku tu, minta maaf sebab cikgu untuk cikgu buat penilaian semula. Okey, semua kita dah buat. Okey. Ya, silakan. Ni sifat-sifat dia tau, sifat normal dia, ya. Silakan. Allah, itu. Dia sambung lah. Dia buat sambung lah macam dia. Sambung kan? Okey. Tak boleh kat sini. Tak boleh. Tak boleh juga. Boleh? Dapat? Lepas tu sambung lah. Boleh gabungkan. Tak apa. Ya. Okey, lebih. Terima kasih. Okey, cikgu buat lebih. Siapa yang tak ada lagi, cikgu bagi lagi kertas. Ni, siapa yang tak ada lagi? Ni, ada kertas lagi. Lebihan, kertas. Ikutlah kamu nak buat buku tunai secara manual ke dalam tu. Manual apa? Maksud kata, cara kreatif ke, dibenarkanlah. Kau nak sambung macam ni ke, bagi nampak. Okey, cikgu bagi masa dalam 25 minit kamu jawab. Kalau tak faham, boleh tanya cikgu. Kamu boleh rujuk dekat dalam muka surat 155, 54 dan 55. Kamu boleh rujuk sekarang. Kaedah dia sama juga macam kaedah dia. Tapi cikgu nak kamu tutup. Yang tu saja. Ya. Belakang. Okey, silakan.
Okey, tekan. Okey, kamu cuba buat. Dah buat. Kaedah dia sama, tapi nanti kamu buat. Ya? Ni. Buku tunai kan? Okey, ni butiran. Butir. Lepas tu, dia kan ada folio, diskaun. Dan juga, kalau tu cukup, ni, kamu buat kertas sini. Buat kertas sini. Kertas ni. Mana tadi? Ni, buat kat belakang. Buat kertas ni. Buat kat belakang. Buat belakang lah, bagi tak nampak. Kamu buat melintang ke sini lah. Sini. Buat melintang mahal. Buat lukis di belakang. Cikgu minta kamu buat di belakang. Lukis belakang. Okey, kan ada 3 macam ni. Contoh kan. Okey, cikgu bagi. Okey. Kamu ingat lah. 3 kolom. 3 kolom dia adalah kolom pertama adalah tarikh. Kalau buku tunai lah. Okey. Kita boleh tengok pertama sekali. Ni tarikh. Kolom pertama. Okey. Yang kedua, butir. Okey. Yang ketiga, folio. Kecil je. Yang keempat adalah diskaun. Diskaun diterima atau diberi? Diberi. Okey, terima kasih. Diberi. Yang kelima, kolom bank dan tunai. Sama je. Kalau ikut formula ni, kalau ikut betul adalah tunai dulu, baru bank. Yang ni yang ni adalah sebelah debit. Untuk sebelah debit, kredit, kamu just ubah di sini dipanggil diskaun diterima. Itu saja perbezaan aja. Di sebelah kredit di sini. Yang lain semua sama. Bank, folio. Yang ni. Buat belakang. Tak, cikgu suruh buat belakang. Buat belakang, buat atas. Buat di belakang. Kamu buat. Alah, kena belajar. Buatlah sekali. Sama je. Nanti kamu kena buat juga. Kamu kena ingat. Yang tu buat di belakang. Cuba dah. Lebih. Dah, apa pun kamu tak cukup lagi. Mana? Buat tu. Okey, cuba buat. Ada Lena. Boleh. Okey. Awak kenapa? Boleh lah. Boleh. Tapi kecil dah sikit. Tak apa. Okey. Boleh. Tekan. Kita buat. Ni, macam tu. Cikgu buat tu dah bagi tunjuk dah. Tu, nampak macam cara cikgu tunjuk yang belah ni. Debit, kredit tu. Contohlah. Boleh. April 1 ya. Ya? Apa dia? Berapa? Tak lepas lah. Nama mari bukan? Okey, semua. Ya, cikgu. Tak apa. Saya faham. Tak apa, saya faham. Saya pun tadi pun Tadi sebelum kelas so bertukar tempat ni daripada kelas 3B main sini pula. Ada lebih kurang 29 orang. Termasuk ada
Hai. Okay. Kalau kamu tengok ni dekat dalam jawapan dalam ni, dia ada bagi satu jawapan baki buku tunai, iaitu dia belah debit bank dan juga debit belah buku tunai, bank dan debit. Bank ada bank apa tu dia? Tunai. 1,520 dengan 21,600. Dalam tu dia ada bagi jawapan. Soalan saya bagi ni sama macam juga. Cuma saya tak tahu. Dia tak sini. Dia kelas tadi. Astagfirullah.
Baru kamu kena masuk dalam meja alatan. Kaedah dia. Ya. Okey. Yang mana? Yang mana soalan nombor 2. Okey, yang ni dia kata membeli barang niaga dari pembekal alat tulis Garuda secara kredit. Bila kata secara kredit bermaksud dia akan masuk dekat dalam ledger. Dia akan masuk dekat dalam ledger. So dia akan beli dalam ledger. Apa yang terlibat adalah akaun belum bayar. Akaun belum bayar adalah di sebelah kredit. Dan belah debit dia adalah belian. Boleh? Ingat balik ayat tu. Dia tak masuk kat ni. Dia kira kita beli cara kredit. So kita beli cara hutang. Bila cara hutang kena buat kat ledger. Ya. Bukan dalam ni. Dia tak masuk dalam ni. Buat kat dalam ledger. Itu buku tunai. Buku tunai kita kalau dia kata dia beli barang secara dia bayar secara cash, secara tunai ataupun dia bayar secara cek, cara terus tu dia akan masuk dekat dalam buku tunai. Tapi kalau dia kata dia bayar secara dia membeli barang secara kredit, dia akan masuk dekat dalam ledger. Ya. Ambilan debit. Tahu sebab apa debit? Ambilan. Dia sifat dia berlawanan dengan modal. Modal di sebelah kredit. Modal sebelah kredit. Sebab dia berlawanan. Ya. Tunai dia masih kat bank kan? Ya, betul. Modal. Ya. Berapa dia ambil? Ya, awak kenapa? Jangan bilang tu confuse. Sebab modal kan kredit. So dia terbalik. Dia punya transaksi dia. So kalau kamu tak faham ni, dia boleh tengok. Kalau kita tengok, yang ni kredit kan. Bila kredit, so dia akan masuk dekat dalam ledger. Dia akan masuk dalam buku tunai. Dia akan buat kat dalam ledger. So kamu akan dapat buku tunai, lepas tu kamu kena tengok dekat ledger kamu. So kamu buat dua-dua. Masuk kata kamu buat ledger dulu, kamu buat sementara kamu dah tahu dah contoh. Macam yang ni ada yang kata dalam ni ada akaun modal tau dalam ni. So kamu kena clear dulu lah akaun modal. So kamu buat ledger modal dulu. Ledger akaun modal. So kamu kena masuk last kali baru kita akan masuk kat dalam akaun ledger. Kalau kamu kena buat dua-dua. Buat yang ni, lepas tu kena buat ledger sekali. So kamu tengok jawapan kamu buat ni. Kalau kamu tahu kata okey, jadi buat ledger, kamu buat ledger tu. Kalau kata kamu tahu jadi buat ni, kamu buat macam tu. Kita nak tahu dia transaksi dia dua-dua. Faham tak? Madina? Darah. Okey, kalau dia kata dia beli barang alat tulis kan, sebab dia syarikat dia alat tulis.
So apa barang-barang berkaitan dengan alat tulis, dia adalah dia punya barang niaga dia. Ingat dia. Okey. Awak ada apa-apa yang faham tak? Ada kat mana apa? Kita tengok punya transaksi dia. Kita tengok transaksi. Contoh macam yang ni, beli barang niaga dari syarikat alat tulis. Yang ni macam kata dia beli barang niaga dia. Kalau dia beli barang niaga, bermaksud yang ni debit dekat ABB Garuda. ABB lah kan yang ni kan. Kau berbayar dengan kredit dia dekat apa dia kan debit. Dia kredit dekat akaun Garuda ni ABB, debit dekat belian. Kamu kena tahu tu. Kau debit dengan kredit dia. Tahu cara dia. Ini dia tu apa itu lah. Ya. Ya. Dua April, okey. Dia kata dia beli barang secara kredit. So dia tak masuk dekat dalam buku tunai. Tak masuk. Dia masuk dekat dalam ledger sahaja. Kamu kena buat dalam account ledger. Bayar kita buat dalam kelas. Ya, buat lah. Ha? Tak ada 20 kali tu lah. So kita tinggal.
Buat ni je. Lepas tu kita buat tu 3, 5, 4 bulan. Buat pula. 4 masuk dekat mana? Oh, yang tu memang lanjut tu je. Tanya lah kalau dah tak ada. Alatan pejabat. Alatan pejabat dia masuk dekat belah kredit masuk kan, betul, sebab kita beli barang secara tunai, so duit keluar kan. Bila duit keluar masuk alatan pejabat satu, masuk kat dalam bank satu yang ni dapat dalam buku tunai, satu lagi kita akan masuk dekat dalam buku alatan ledger dalam alatan pejabat. Kamu kena buat. Oh, ledger kena, buku tunai kena. Ya, kamu kena, dia ada dua-dua. Ada yang masuk buku tunai, ada yang masuk ledger. Jadi kamu kena faham dua-dua. Kalau yang masuk ledger dia, buku tunai dia. Ada contoh macam soalan nombor 4, soalan April 4, dua-dua kena masuk. Ledger kena masuk, buku tunai pun kena masuk. Tak, kalau dalam soalan, kalau dia bagi soalan macam ni susah sikit lah kaedah dia. Ya. Buat apa tu masuk dekat dalam ni ledger. Buat kat ledger. Sebab kita beli barang secara kredit. Kan akan ada dalam tu, kita akan masuk dalam PDD. Kita belum bayar, dan juga satu lagi dekat jadi apa? Jadi apa? Belian. Jadi belian. Lepas tu dia punya ni ADP. Dekat dalam dia punya satu lagi. Ingat balik. Okay. Okay, nice. Yang ni. Okay. 1,000 kenapa? Okay, cantik. Account. Belian. Bagus. Next. Kita tengok dua-dua lah. Macam Adina buat apa? Macam Amira buat. Buat cara buat. Dia buat dua-dua. Dekat dalam buku tunai buat. So kena buat dua sekali. Buku tunai kena buat, dia kena buat. Sebab tengok soalan. Kalau soalan dia kena buat buku tunai, kamu kena buat buku tunai. Kalau berdasarkan transaksi dia, kamu kena tengok dua-dua. Macam Amira buat. Ya, lepas tu saya ingat saya Nak kena tak payah tak lecturer kan? Kita kena tak lecturer juga. apa tu? Dia kena hantar 10-19 dia kena hantar. Sebelum 19. Saya nak buat video lah itu. Hari ni betul nak minggu depan. tak minggu depan. Minggu depan hari Senin. Hari Senin saya minta lagi. Kenapa? Sebab kalau kata saya hantar hari Sabtu, hari Jumaat tu, sebab saya kalut kadang nak kulit laporan minggu akhir. Betul. Hari Senin ni saya minta hantar. Isnin ini 11, 12, 13 hari Sabtu, 14 Ahad, 15. Satu nak pergi tu. Betul. Nak pergi Alustar. Tak saya tengok minggu berapa ni. Sebab pergi bengkel kat Alustar. Ya, okey. Nak kena cari satu hari. Minggu depan je nak pergi satu. Ya. Ini akan buang tu. Tu masuk kat dalam buku tunai, kontrol. Debit or credit. Okey, kalau kata contoh dia kata dia keluarkan duit pada bank. Kalau dia keluarkan duit pada bank, masuk kata dia akan bank keluar, bank kredit, debit tunai, debit kat tunai. Masuk kata dekat dalam ni kamu keluar duit. Ya, dua-dua. Tidak macam dalam kelas itu. Credit bank. Debit tunai. Ya. Kontrol. Tu okey. Boleh tepung lah. Debit. Dia akan buang. Ya. Kau boleh buat tak? Kredit. Faham tak? Dia kena kontrol. Betul macam ni kata tadi. Macam ni. Okey. Macam ni, macam contoh dia keluar dari 3,000 dekat sini. Dekat bank dia keluar 3,000 dia keluar. So dekat butir kita akan pilih tunai. Dekat dalam belah kredit ni. Dekat debit kita tarikh yang sama 5 hari bulan juga. Kita akan keluar apa dah? Okey, dekat ni kamu tulis, kamu tulis butir tunai. Tunai, tapi kamu keluar duit kat bank 3,000.
tunai, lepas tu dekat belah satu lagi debit, kamu tulis bank. Sebab kamu kontrol balik kan. Debit tunai ya, debit tunai ya. Debit tunai. Debit. Debit bank balik. Debit bank. Balik kalau ini kredit. Oh, bank. Kredit kan tu ni. Dah, kredit bank sebab kontrol. Kredit bank, debit bank ah. Yang ni tunai, masuk tunai bank tu. Kita tak bang. Dah betul lah ni Cik Wajib. Yang ni betul lah kamu buat ni. Yang ni. Ni bank ah. Yang ni bank betul lah. Debit bank. Ya, betul lah Kredit yang ni. tunai. Ya. Betul lah. Dah sebab description tu, faham tak? Kamu punya butir tu. Akaun yang berlawanan. Ini nak tulis apa? Tulis tunai. Tulis tunai. Tulis kat tunai berapa? Saya tanya ni aku. Ya. Tak tunai. Tunai. Tak bank tadi yang cikgu kata sini. Kamu kena tengok apa ni. Sekarang ni dia kata dia keluar duit masuk tunai bank kan. So dia keluar dia masuk kat akaun tunai dia. Yang cikgu kata tadi. Lepas tu yang ni 3,000 ni. Dia mau dia keluar duit 3,000. Yang belah sana butir tu kamu pilih bank. Tapi dekat dalam ni kamu masuk duit dekat dalam tunai 3,000. Cikgu suruh bagi dia tunjuk nak ya. Folio nanti kita boleh belajar. Kita akan buat sikit. Ajak caw. Nanti cikgu akan buat kaji rumah mana. Ajak folio. 8, 12 ni. Okey, 8 dengan 12 belian tunai dengan dua-dua. Ledger dia buku bank dia. Sebab dia beli barang secara tunai. Okey, kalau dia beli barang secara tunai, dia akan masuk debit belian, kredit akan debit ni kalau kita beli barang. Okey, kalau sini kamu akan tulis debit belian dekat sini, kredit debit belian. Ini kan kredit belian, debit dekat tunai. Sebab dia keluar duit belian bertolak. Okey, contohlah ni kita tengok. Okey, dia akan bila kata dia belian tunai. Okey, belian tunai. Bila belian tunai, dia akan ambil belian akan jadi debit, tunai akan jadi kredit. Kalau dia kata belian tunai, cikgu kata, kalau macam ni, kamu perlu buat dekat dalam tunai, kamu tulis description dia adalah belian, di sebahagian di kredit buku tunai kamu. Ya. Cara dia nak pergi counter balik cara. Faham tak cikgu dah? Daripada ni kita tulis description yang berbeza. Faham tak cikgu dah? Kalau macam hak satu lagi dia tulis jualan ni, okey. Jualan dengan ni apa satu lagi tunai. So bila dia kata jual barang, kita akan ambil debit tunai akan oleh debit, kredit jualan. Okey, jualan ni kita akan masuk dekat dalam ledger. Yang ni akan masuk dekat dalam buku tunai. Apa dia? Kenapa dia kata belian tunai? Okey, macam ni. Kalau dia masuk kata dia beli belian tunai, tahu cikgu. Okey. Cikgu nak explain satu. Ada yang keliru tadi. Okey. Pertama sekali kalau kita tengok transaksi pada 8 hari bulan, dia akan ada boleh belian tunai. Okey. Belian tunai tu, kalau kamu tengok belian tu kita akan ambil debit belian, kredit tunai. Masuk kata dekat tunai, dekat ni tunai ni nanti yang kredit ni kamu akan masuk transaksi di buku tunai di sebahagian kredit, iaitu kamu akan boleh butir dia belian pada harga RM800. Masuk kata kamu beli barang. Dan di ledger pula kamu akan boleh debit tunai. Di ledger contoh
Ni ledger belian. Contoh ni belian cikgu Abang. Kamu akan tulis tunai RM800 sebab kamu beli barang. Cikgu kata contoh. Masuk kata kamu kena tengok dua-dua. Dia masuk dekat dalam buku tunai atau masuk dekat dalam buku bank. Macam yang ni, cikgu kata, cikgu dah padam sana. Okey, macam yang ni, tunai dan juga jualan. Yang ni debit, yang ni kredit. Okey. Ya. Ya, belian kredit. Sebab nampak tu belah tepi. Akaun dia macam main akaun dia. Ni macam ni. Macam ni dia buat. Belian bukan kredit. Belian di kredit. Tak, itu description yang kita selalu buat. Faham tak? Kamu faham tak? Duit mana masuk, mana yang keluar, cikgu kata. Sudah ada. Faham tak cikgu kata? Yang ni masuk, akaun yang masuk di sini. Yang sini keluar. Faham tak cikgu kata ayat tu? Yang masuk dan keluar duit. Macam yang ni, apa debit ni macam ni buat tadi betul dah. Masuk kata nanti selepas ni transaksi dia yang kredit ni, yang debit ni nanti kamu buat dekat dalam buku tunai. Buku tunai dalam ledger. Cikgu kata. Yang ni amount ni kamu masuk dekat dalam buku tunai. Yang ni masuk dekat dalam BT kamu. Yang ni belian ni kamu masuk dekat dalam account ledger kamu, ledger belian kamu. Nanti kamu akan tulis description kamu tu, butiran kamu tu berbeza. Butir dia tu berbeza. Kamu kena bezakan butiran dia. Kamu kena tahu butir dia. Macam contoh dekat dalam buku tunai, dengar tak cikgu kata. Okey, macam dekat dalam buku tunai kamu boleh butiran dia adalah belian di kredit. Di dalam ni kamu akan masuk dekat dalam akaun tunai di tepi ni. Kalau dekat dalam belian ni, kamu akan buat akaun belian, kamu akan masuk belian tu, kamu akan masuk deskripsi dia adalah tunai RM800 di sebelah debit. Itu cara dia nak buat. Sebab dia nak belajar kena imbangkan dua-dua buku. Boleh semua? Cuba tengok Pak. Cikgu tahu benda ni dah step yang seterusnya ni susah. Sama juga. Tak faham tak dulu lah. Faham tak? Maksudnya dia ini dah pakai. Ya, okey. Ini saya buat dah apa tu? Ya. Itu yang sebelah sini yang kamu kata kamu buat tu, kamu buat dekat dalam ledger. Sebab kamu tahu tak, kita kena buat dua. Dekat dalam transaksi, dekat dalam buku tunai. Buku tunai satu ni kena buat ledger. So kamu kena buat dua-dua. Kamu tak boleh buat satu-satu. Dia pakai tunai. Okeylah, tak apalah cikgu abang. Dah cikgu abang lah. Bukan pakai ledger. Tak dulu. Tanya dulu pasal tunai dulu. Okeylah, tak apalah kamu buat buku tunai dulu. Okey, yang ni kamu masuk jualan. Jualan tunai ni maksudnya kredit debit. Debit lah, betul lah. Kamu buat dulu. Ya. 15 panggilan adalah beli barang niaga secara kredit ledger. Yang ni macam tadi juga. Bank tu. Ya. Jualan tunai. Tunai. Jualan tunai bank kali. Kalau dia sebut tunai lah. Kalau dia sebut bank tu dia boleh cara kredit tu kamu masuk ADB lah tu balik sikit. Dia punya ni dia ada cara lah. Lagi cikgu akan terang balik dia pulang. Beli barang niaga daripada anda 2 tahun secara kredit. Ya. Bukan ni kan? Ya. Sebelum kredit. Tak. Kalau beli barang secara kredit bermaksud dia akan masuk dekat dalam account ledger. Tak bayar. So tak payah lah. Lewat tak payah. 15 tak perlu lah. Ya? 15 tak perlu. Dekat dalam buku tunai. Dia tak masuk buku tunai. Sebab dia memulangkan. Dia kata
memulangkan barang niaga, nanti debit. Nanti dia akan masuk dekat dalam akaun pulangan belian. Sebab dia kata 16 bulan. 16 ni dia ambil ah. Ya. Tapi tak masuk kat dalam ni je orang. Kat dalam buku kan. Dia masuk dekat dalam dia masuk dekat dalam buku yang ni dia masuk dekat dalam ledger. Ada dua. 16 bulan ledger. Dia pun masuk dalam buku tunai. Menjual barang niaga secara kredit tak. Tak masuk. 21 ni masuk. 21 menyelesaikan hutang kepada Masuk, pembekal dengan cek. Ya, yang ni masuk. Cikgu 16 masuk. 16 tak masuk. 20 tak masuk. Ya. Oh 16 tak masuk. Okey. Kau sebab apa? Dia tak masuk ledger. Okey, tak. Okey. Tak masuk apa? Dia masuk ledger. Kata tak masuk buku tunai. Cikgu kata tak mau bagi masuk buku tunai. Balik soalan dia. Lah ni kita nak buat buku tunai dulu. Wan kata sebab dia nak bagi buku tunai dulu baru buat ledger. Janganlah. Cikgu rekod tu. Ya. Ya. Okey. Yang ni dapat semua. Okey, 2019. Yang ni 1,500. Okey. Yang ni 900 ni. Yang ni 100 dia kata. Okey. Yang ni 2,000 bayar sewa. Dengan cek. Yang 30 bulan dia kata ni. Baik, yang ni okey. Betul? Ha? Betul dah tolak ni. Betul dah. Dia pasti dapatkan dia punya. Ya. 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 Yang mana? 21 ni dia kata menyelesaikan ni kita bayar hutang. So bayar hutang dekat kredit. Si ni ada level yo kalau dia nak bayar hutang. Ya. Dia nak bayar. Okey, dia kita akan tulis ni lah apa? ABB pembekal alat Garuda. Ya. Okey, tak ada kita settle dulu tadi lah. Alat Garuda. Okey semua. Di kesempatan ni di kesempatan ni cikgu nak ucapkan selamat maju jaya pada semua. Pada hari ni hari last cikgu untuk mengajar projek ni dengan kamu. Boleh saya cikgu ambil. Seterusnya cikgu nak minta maaf pada semua. Dan video ni cikgu terpaksa hantar dan cikgu akan privatekan video ni untuk cikgu punya ni. Cikgu akan post dekat dalam YouTube cikgu. Ya, memang akan cikgu akan post tapi cikgu akan privatekan bahagian ni. Nanti cikgu akan privatekan semua yang video yang kita buat hari ni akan dipostkan di dalam YouTube. Sebab tu cikgu minta tolong kamu buat jaga diri sendiri lah. Terima kasih semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup. Terima kasih.